dia punya kristal ni kalau kita kalau kristal dia tak tanggal tapak, kalau kristal dia tanggal tak ada kesan tapak, dia boleh service free seumur hidup. Tak ada. So kalau kristal dia cabut, kita tampal balik. Nampak balik. Tapi kain ni biasa je lah. Sama. Batu tu je lah menyebabkan dia dia mahal tu? Sorski sebab kalau kata kain ni kita ambil daripada Jepun. kain daripada Jepun. Kain daripada Jepun. Kain apa ya? Japanese cotton ball. Cotton. Japanese cotton. Cotton ball. Dia Cotton? punya cotton ball. Cotton boy. Ni macam tahu. Saya tak tahu tu. Cotton boy tu apa kelebihannya? Dia punya cotton ball tu dia lagi lembut, lagi senang bentuk. Dia tak keras. Kalau basuh, metal dia tetap macam ni. Dia tak berbulu. So kalau pakai 7 tahun ke apa ke, saya pakai dah lama dah. Saya pakai daripada harga dia 60 lebih dulu. Memang sampai sekarang saya pakai pun dia punya kristal. Alhamdulillah kelak dekat saya tak ada cabut kristal. Lepas tu dia tak berbulu pun. Dia tetap macam cantik macam ni. Colour dia akan lontar tak? Tak ada. Tak ada juga. Sebab macam yelah tudung ni kadang lama Senang nak bentuk kan? Dia jadi makin lembut susah nak. Saya pakai senang bentuk. Bila kita dah iron atas kristal ni, dia jadi susah untuk kita iron sebenarnya. Itu dia punya logik dia kan. Kalau kata kalau rumah ada iron wap lagi senang letak je macam mana pun. Oh, yang steam iron tu ya? Macam mana pun boleh iron. Boleh tu. Tengok putih tu nampak. Tu 7,000. Ini 2,000. 2,000. Tak suka banyak. 2,000 kan? Tak suka banyak. Ini kalau beli tak boleh pakai selalu lah. 2 tahun sekali pakai lah. Kalau ada function khusus ke. Ha? Kristal tak boleh simpan. Tak boleh simpan pula? Dia kena udara, kena cahaya. Sebab dia boleh jadi mati. Dia tak suka batu-batu sangat sebenarnya. Cari yang kurang batu. Ada yang kurang batu? Ni yang paling minimum lah. Dia nanti Try. bulan kot mungkin akan ada, sebab sebelum ni dia akan ada yang sampai tak ada batu tu, yang tak ada kristal. Okay. Yang tu. Semana kain saja? Dia kain saja, dia macam kosong, tak ada ratang apa, tak ada, dia cuma ada ni saja. Tagging ni saja. Oh, tagging saja. Tapi saya tak pasti tahu ni ada ke tak ada yang kristal, yang kain dia kosong tu. Tapi kain ni kain jenis macam ni kan? Sama je. Harga 7,000 ke 2,000 kain semua macam ni. Tapi ini Yang pakai tak beza-beza. panas Tak panas Kain ni tak panas. Tapi jujur saya cakap, So, you dia try jarang satu? sikit lah. Jarang Jarang kan? sikit. Itulah. Jujur yang saya cakap. Tapi kalau kata yang warna gelap pun dia akan macam tu. Nampak Nampak je. So kalau rasa ni tu pakai je internet ke apa ke. Nak kata ikut sama bunga boleh ambil warna ni. Kalau kata ini sama. Sama juga. Kali dah weh. Mak tengah pening ke? This one. Salah. Ini macam, tapi ini a bit macam belacan sikit warna dia. Nampak pale lagi lah. Pale Bila kan? ambil yang ni sebab yang kontras ini dia memang kali bunga dia. Bukan yang tu ni tak masuk, cuma dia nampak down. Kusam. Betul. Setuju. Kalau ni nampak lagi fresh lah. Dia purple juga, tapi dia ada purple pink. Sama dengan baju ni. Okay lah, cantik lah. Dia nampak naik lagi lah. Okay. Okey tak? Untuk yang dekat sini RM28. Yang kecuali yang ni. Yang tu tak ada batu kan? Aja tu hitam tu batu je lah. Warna hitam ke? Dia biru ke? tak Biru. nampak. Oh, dia kena. Sebab Umi tengok daripada tepi. Kalau tengok daripada atas Umi nampak. Tu? Baru nampak. Nanti tak? Tak. Okay, fine. Korang nak tahu Umi bagi hadiah seorang satu. Cepat. So, tipikalnya dia punya design. Ni tak. Tinggal letak ni. Nanti kita akan bagi stopper dekat dalam boleh letak sini. Oh. Cepat. Okey, nanti kita akan letak stopper. Contoh yang ni kita dah letak stopper lah. Stopper ni jangan cabut. Sebab kita nak stopkan dia daripada masuk tudung. Faham. So dia tertarik. Nampak tak ada stop lah. belakang dia ada stopper. Lepas tu kita akan bagi pouch juga. So 25 2, 21, Tudung. tudung 1, total semua 4 item RM188. So tak payah download app ke apa, tak ada lah kan? Tak payah. Tak je. Sebab dia dalam website. So ni dia only branch je dekat sini ke tempat lain tak ada? Boleh bagi nombor telefon je. Amin dalam Perak kat sini je lah ya? Betul. Perak sini je lah. Dia setiap negeri ada satu cawangan je. Dekat Penang ada Niza. Yelah, di setiap negeri satu cawangan. Maknanya kalau nak beli terbadak tudung kan mari sini. Dia nama kedai dia Bahira. Betul. Okay. Terima kasih. Jom.